Seriously, earbud ni padu bagi aku. Mungkin lepas ni aku akan bawa earbud ni pula dalam aku punya bag. Alright guys, earbud ni model M21. Korang boleh tengok dekat sini dia ada HD music, bilateral headset call dan juga dia support Siri. So binaural call, version 5.3 dan dia ada hi-fi sound quality. Alright guys, inilah dia benda yang dia bagi dan inilah dia guys, kita punya earbud. Memang nampak simple, minimalis. Kat bahagian belakang dia ada satu USB port Type-C. Alright guys, korang boleh tengok dia menyala lampu warna merah. Dekat bahagian belakang dia ada lampu warna biru. Earbud dia jenis ni guys. So dia bukan jenis yang ada kaki yang boleh melekat dekat kita punya telinga tepi ni. Tapi kalau jenis yang macam ni, biasanya kita akan pakai dia naik macam tu. So dia akan melekat lah dengan kita punya telinga sebab dia ikut kita punya bentuk telinga. So kita test sebelah sini pula. Okay, masuk-masuk je dia ada bunyi power on. And then pairing. Left channel, right channel. Wow, intelligent guys. Left channel dia bagi tahu, right channel dia bagi tahu, pairing dia bagi tahu. So kita tengok. So bila kita connect, dia akan bunyi connected. So semua dalam bahasa Inggeris. Alright, kita akan play lagu kat sini. Guys, korang tengok ni. Dia punya volume separuh aja, tapi kuat dia. Aku dah tak boleh dengar dah. Suara luar ni dah tak boleh dengar. Kemudian, suara yang aku cakap sendiri ni pun terlalu slow. Dan dia punya sound dia memang kuat gila guys. Baru separuh. Aku akan cuba up lagi. Wow, ini kuat gila guys. Aku akan cuba sampai habis. Wow, sangat-sangat kuat. Aku dah tak dengar dah aku cakap apa guys. Sound dia memang betul-betul berkualiti. So kalau dia tulis hi-fi sound ni, aku rasa memang sound quality dia memang kena betul lah. HD music memang betul. Memang padu gila babe. So guys, walaupun earbud ni tak ada noise cancellation, tapi dia punya bila kita pakai tu memang tak dengar kat luar. Dia dah cancel kan. Banyak dah suara-suara daripada luar. So guys, kalau korang berminat nak dapatkan earbud ni, link ada dekat beg kuning di bawah.